hari ini Exco pun telah menyatakan bahawa kita hendak menandatangani satu perjanjian dengan Redtone untuk menambahkan lagi Wi-Fi hotspots daripada 750 sekarang kepada 1,500. Tujuannya untuk memastikan liputan dapat diberikan di semua kadun. Di semua kadun termasuk kadun Barisan Nasional. Kerana Kerajaan Pulau Pinang Pakatan Rakyat adalah untuk semua. Oleh kerana PR adalah untuk semua, maka Wi-Fi pun adalah untuk semua. Apabila syarikat swasta ini memberikan Wi-Fi percuma, itu atas pertimbangan komersial mereka. Kerajaan negeri tak boleh campur kerana mereka berikan secara percuma. Kerajaan negeri tak bayar 1 sen pun. So, mereka buat pertimbangan secara komersial, iaitu mereka hanya akan dapat balik pelaburan mereka menerusi iklan. So, itu adalah hak mereka. Tapi bila kita perhatikan bahawa daripada 750 Wi-Fi hotspot yang telah pun dipasang awal tahun ini, kita perhatikan ada beberapa kawasan yang tak dapat liputan, iaitu Bukit Gelugor, Tasik Gelugor, Kepala Batas dan Ihung Tebak. Itulah sebabnya kita buat keputusan bahawa semua kawasan ini mesti dapat liputan. Dan itulah sebabnya kita akan buat bayaran, bukan semualah, buat bayaran yang kita boleh syaratkan setiap kawasan sekurang-kurangnya dapat liputan. So, untuk pihak UMNO yang terus cakap bahawa kita tak mau layan sama kawasan Barisan Nasional, ataupun ada orang cakap kita tak mau bagi sama kawan-kawan tertentu, itu adalah fitnah dan tidak benar sama sekali. Sebaliknya, apa yang diusahakan oleh kerajaan negeri ialah untuk memastikan semua kawasan mendapat liputan. Itu sebab kita nak buat satu kontrak untuk tambah 750 Wi-Fi hotspot. So, saya kesal bahawa pihak tertentu masih memainkan fitnah tentang tuduhan bahawa kerajaan berdiskriminasi ke atas kawasan Barisan Nasional, bila apa yang sebenarnya berlaku ialah kita nak pastikan liputan diberikan kepada semua kawasan. Bila kita lihat syarikat swasta yang buat, yang pasang 750 Wi-Fi hotspot, 4 kawasan yang saya sebut tadi, salah satu ialah kawasan pengerusi kebangsaan DAP sendiri, iaitu YB Kapasik. Takkan kita nak diskriminasi ke atas pengerusi kebangsaan DAP? So, itu menunjukkan bahawa ini adalah pertimbangan komersial. Dan bila kita tahu kali ini, kita cakap kita tak boleh terima. Itu sebab kita nak tambah supaya semua kawasan boleh dapat liputan. So, kurang-kurangnya adalah lebih baik daripada tak ada. So, niat baik ini sekarang telah diputarbalikan bahawa kita nak diskriminasi kawasan BN. Itu saya rasa sangat jahat. Bila kita nak pastikan sekurang-kurangnya semua kawasan dapat liputan. Jangan lupa, kawasan pertama, Wi-Fi hotspot pertama yang kita pasang di kawasan Seberang Perai, bukan di kawasan Bagan Parlimen saya, tetapi adalah di kawasan Perkhidmatan PAU. Di kawasan mana? Seberang Jaya. Kawasan Seberang Jaya, kawasan siapa? Kawasan siapa? Arif Shah, BN. So, bila kita pasang tahun 2008, tahun 2008 kita pasang, yang pertama kita pasang ialah di Seberang Jaya, kawasan Arif Shah. Itu sahabat Arif Shah tak buat apa kenyataan pun, dia diam saja. Dan dia pun ada ucapan terima kasih kepada saya. Wah, you pasang saya dulu. Saya cakap, ya, saya punya kawasan Bagan saya pun tak pasang, you punya kawasan pasang dulu. Dia bersenyum saja. So, dalam kes ini tengok dia tak cakap apa-apa langsung. So, mana ada diskriminasi?
Itu adalah atas pertimbangan syarikat komersial. So, atas syarikat komersial dia mana ada lihat dari segi sosial. Tapi kerajaan negeri Pakatan Rakyat lihat dari segi sosial. Itu sebab kita nak pastikan liputan di semua kawasan ada, sekurang-kurangnya ada. Dan itulah sebabnya pada hari Sabtu kita akan buat tanda tangan satu perjanjian dengan Reton. Tambah lagi 750 supaya dapat pastikan semua kawasan dapat liputan. Dan menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat untuk semua, Wi-Fi juga untuk semua. Okey? Bila akan siap dipasang? Buat itu hari Sabtu akan tahu. Kalau saya cakap cerita semua hari Sabtu, you tak mau datang. Tapi dari prinsipnya kita nak pastikan untuk semua kawasan 40 kadun. Semua kawasan ada. Semua kawasan parlimen pun ada. Bila kita nak buat Wi-Fi percuma, kita pun telah dikritik. Kita nak tanya, di negeri BN lain ada buat tak? Di negeri BN lain ada buat tak? BN diskriminasi teruk atas Pakatan Rakyat. Kita tak diskriminasi. Dari segi peruntukan wang tak bagi. Hanya bagi 3% saja apa yang kita bayar. Kita bayar RM100, dia bagi balik RM3. Itulah yang sebenarnya kita cakap diskriminasi. Tapi bila kita bagi semua, di mana negeri BN sendiri pun tak bagi, apa nak cakap bagi? So itu usaha ikhlas daripada kerajaan negeri untuk cuba bekalkan Wi-Fi kepada semua kawasan. Mungkin tak secukup-cukup selengkapnya, tapi sekurang-kurangnya satu kadun ada.